Kalau aku dapat mulut aku tu dia mana dah aku? Ni ada. Oi, Pak, ya. Pecah. Betul lah ni. Wajar sial. Masak. Dah dengar buat video. Ustaz. Tengok ni Ustaz. Allah, kat mana tu? Dekat sana Ustaz. Bawa sini, jom. Okey. Ketiga. Selalu dia orang lepak isap rokok kat sini. Kat mana? Tunjuk kat saya. Betul. Ustaz. Kat Sini. mana? Selalu dekat sini. Saya tak pasti. Tu dia. Oi. Kamu boleh apa isap rokok kat sini? Mana risau Ustaz? Tadi Ustaz. Saya nampak kamu ada bully seorang budak nama Adam tu. Mana ada Ustaz? Ada Dia bukti. dia tembak bawah tu kat kita orang Ustaz. Ini yang bukti. Tu apa? Ikut saya masuk bilik GPS kau. Ini. Ustaz, jangan Ustaz. Jadi kesimpulannya janganlah membuli. Kerana membuli itu tidak bagus. Membuli itu boleh memudaratkan. Buli itu bukan gurauan. Tetapi luka yang berpanjangan